Polis ni kadang-kadang melebih-lebih juga nak warning-warning orang yang nak pergi buat perhimpunan aman ni. Sebab apa? Polis kata suruh cancel protes untuk Donald Trump ni, ataupun suruh pindahkan dekat lokasi lain. And then dia kata nak buat perhimpunan ni kenalah ikut peraturan. Saya nak tanya dengan polis, peraturan mana yang polis pakai untuk cakap suruh pindah ataupun suruh cancel ni? Polis pakai peraturan mana? Polis tak boleh suka-suka suruh cancel perhimpunan aman. Polis kerja dia adalah untuk jaga keselamatan semasa perhimpunan aman berlaku. Malaysia ni perhimpunan aman semenjak berapa tahun yang ada ni, tak pernah pun ada perhimpunan aman terbalikkan kereta ke, bakar kereta ke, baling batu ke, tak pernah. Sebab namanya perhimpunan aman. Betul tak? Yang polis nak pergi sibuk-sibuk kacau ni kenapa? Polis kata ikut peraturan. Polis yang nak kena ikut peraturan. Mahkamah Persekutuan dah pun buat ruling, dah mengatakan yang bila nak buat perhimpunan aman ni, tak ada siapa-siapa rakyat Malaysia yang perlukan kebenaran ataupun permit daripada polis. Polis baca tak Perlembagaan Malaysia artikel 10 melindungi hak rakyat untuk berdemonstrasi ataupun berkumpul secara aman. So siapa yang tak ikut peraturan sebenarnya? Polis janganlah jadi alat untuk kerajaan untuk mengawal suara rakyat dan sebagainya. Polis janganlah salah guna kuasa dan suka-suka keluarkan statement yang tak berasaskan undang-undang yang betul-betul ada dalam negara ni. Just because awak pakai uniform, just because awak tu penguat kuasa undang-undang, bukan bermaksud awak boleh kuat kuasakan undang-undang suka-suka hati awak. Awak tahu tak? Jangan cuba-cubalah nak takut-takutkan rakyat. Besok 26 Oktober kita tetap akan berhimpun di Ampang Park untuk bersolidariti bersama-sama. Polis jangan cuba-cuba nak cipta peraturan sendiri untuk menakut-nakutkan rakyat. Trump, you are not welcome in Malaysia.